Okey, jadi apa yang trigger pengecutan ni? Puncanya adalah sejenis bahan kimia nama dia prostaglandin. Sebaik je pendarahan mula, sel-sel dalam lapisan rahim kita akan bebaskan bahan kimia ni. Prostaglandin ni pula bertindak macam penghantar mesej, dia bagi signal ke otot rahim, okey, masa untuk mengecut. Lagi tinggi tahap prostaglandin, lagi kuat dan keraplah pengecutan tu berlaku. Bila pengecutan jadi terlalu kuat, ia boleh himpit saluran darah kat situ dan bekalan oksigen ke otot rahim pun berkurang buat sementara waktu. Rasa kurang oksigen itulah yang sebenarnya kita rasa sebagai kesakitan. Sama macam kejang otot lepas kita bersenam. Baiklah, sekarang ni ada satu benda yang sangat-sangat penting untuk kita faham. Tak semua senggugut tu sama. Pakar perubatan bahagikannya kepada dua kategori utama dan tahu bezanya ni memang kunci untuk dapatkan rawatan yang betul. Jom kita tengok apa bezanya. Di sebelah kiri, kita ada dysmenorrhea primer. Inilah senggugut biasa yang disebabkan oleh prostaglandin macam yang kita baru bincangkan tadi. Ia selalunya bermula beberapa tahun lepas haid pertama bila kitaran kita dah mula teratur. Sakitnya pun selalunya boleh dijangka, mula sikit-sikit sebelum atau semasa haid dan ikut corak yang sama setiap bulan. Di sebelah kanan pula, kita ada dysmenorrhea secunda. Yang ni lebih rumit sikit. Sakit ni disebabkan oleh masalah kesihatan lain yang jadi puncanya. Ia boleh mula pada bila-bila masa je dalam hidup kita. Sakitnya mungkin ada walaupun bukan waktu haid. Dan yang paling penting, ia selalunya akan jadi makin teruk dari masa ke semasa. Jadi beza utamanya, senggugut primer disebabkan oleh proses haid tu sendiri, manakala senggugut secunda disebabkan oleh keadaan lain.